membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar telah diketuai oleh para pelajar dari Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara SEPA. Yang berhormat hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan persembahan pembukaan oleh Aisyah Retno dan bidadarinya diiringi pengerusi Majlis Tibet Negara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bersebadan. Mari kita memberikan penghargaan kepada keberadaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Penghargaan juga untuk beliau. Rakan-rakan Timbalan Perdana Menteri, Ketua-Ketua Setiausaha, Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua Negara, Ketua Agensi, Ketua Jemputan. Yang paling penting dihala tujukan kepada bidang Tibet ini agar dapat tetap dan pembinaan tetap akan diperolehi oleh mereka, terutamanya yang akan mengikuti khusus-khusus yang dikategorikan dalam 2.0. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar daripada Ma'had Tahfiz dan sekolah-sekolah pondok yang telah memberikan sambutan paling cemerlang kepada Tibet. Dan saya ucapkan tahniah kepada UniKL melalui dua fakulti, iaitu Fakulti Aeroangkasa dan Fakulti Maritime atau Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, rangkap pengerusi Majlis Tibet Negara. Sesungguhnya agenda sebesar ini menuntut semangat whole of nation yang menghimpunkan kekuatan kerajaan, industri, akademia, community dan anak-anak muda sebagai rakan strategik dalam membina ekosistem Tibet yang lebih inklusif, progresif dan berdaya masa hadapan. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya sama-sama kita saksikan bersama montaj Tibet 2.0. Dengan itu, majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk ke pentas utama bagi menyampaikan ucapan perahsiaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa saya kepada Perdana Menteri, kepada Pak Said Hamidi, Saudara Taufik Duari, Menteri Belia dan Sukan, dan si Mansur Azri, KSN, Menteri Kepala Menteri, Ketua Usaha, pengarah, rakan-rakan, dan anak-anak dikasih sekalian. Hari ini kita bersyukur kerana kita telah meningkatkan prestasi kita dan titik bengek yang lain itu dapat kita luruskan kerana kita fokus. Fokusnya adalah menjayakan skim latihan Tibet dalam semua daerah dan lapangan. Kita menjurus kepada sistem yang konvensional. Kita meneroka ke bidang baru termasuk Ma'had Tahfiz, dan kita berikan ruang yang sebelum ini tidak terjangkau pemikiran dan struktur lama untuk meningkat maju misi jalurnya college dan universiti dan lapangan akademik. Saya ucap tahniah
dan Tibet secara terang. Kita tahu sektor swasta berperanan. Mula saya masih ingat 3 tahun lalu kita hampir menekan dan memaksa semua syarikat-syarikat milik kerajaan GLIX. Hormat Perdana Menteri bagi menyempurnakan gimmick peluncuran Tibet 2.0. Dipersilakan. Datuk Seri dipersilakan untuk ke podium gimmick. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri bagi menyempurnakan gimmick peluncuran Tibet 2.0 dengan menolak tuil atau lever ke hadapan dengan kiraan 3, 2, 1. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri dan Dewan Kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi meneruskan agenda kita dengan satu rakaman gambar bersejarah bersama dengan seluruh sidang Dewan. Jadi dengan itu dipersilakan hadirin sekalian di dalam Dewan Utama untuk diri bagi kita bersama-sama merakam satu gambar. Hari ini tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, sama-sama kita memperkasakan Hari Tibet Negara dan rasmian Tibet 2.0. Para pelajar institusi Tibet, kita kemuruhkan Dewan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri di atas kesudian.
Terima kasih.